Hobi berhenti untuk kosan tanah yang sudah diluaskan, sudah ditolak, sudah diratakan, sudah dibuang kayu-kayu. Memang sudah rata, kayu mulung semua buang. Teruskan menonton. Halo guys, sekarang berada di kebun. Nah, inilah dia tanah yang sudah ditolak oleh Kobi. Kobi masih berhenti rehat. Kobi pemandu dia berhenti rehat. Itu hujung paling bawah. Itu sempadan sebelah sana. Kobi pemandu berhenti rehat sampai bawah sana. Ini dia. Bagian ini belum, dalam belum, sana belum, sana kita pakai. Itu dah sampai kaki benar bah. Muluang bis ditumbangkan untuk sempadan. Luas untuk kayu tinggal ke belah. Dalam lagi. Berhenti rehat Kobi. Luas ke belakang. Tunggu nak ngalus sikit. Banyak batang-batang muluang. Kemolah mata. Terus kita menonton. Halo teman-teman. Ini buah mempelam. Buah mempelam. Jenis buah lama. Ditanam sekitar tahun 1982-83 sel. Besar buah. Ini betul-betul buah mempelam. Bukan mango Lama belah pokok sudah tua. Baru diambil. Diambil sih bergetah. Kuat cantik. Teman-teman. Popolah ya. Benar pelakon alias Kongo. Benar beli tali. Kalau nana tadi kas ni. Apa namanya teh? Unan. Ini nama Unan. Nayo nama Unan ya lah dia kan ko teh. Nayo nama Unan. Wa bahasa itu Unan. Pusat Unan. Nayo nama Unan. Ayo bakoi nayo be ya. Tingkah Unan namanya. Kampung Kaba guys. Kampung Kaba. Itu rumah pusaka. Rumah pusaka lama. Dibina dalam tahun 1982. Pergi ke rumah pusaka. Tahun 1982. Ini tiang tebelian, tiang cengai. Ya ini tiang kayu penit. Tiang kayu penit itu sudah berumur hampir 40 tahun lah. Tiang belian seumur hidup. Lebih 100 tahun lah. Ada yang lebih 100 tahun tiang belian situ. Kita pergi menjolok buah puluh. Itu tiang tebelian, kata itu jabia lama anseo, jabia lama kabak semua kayu belian. Tapi belian dah banyak tumbuh kaki kedak. Tu puluh yang akan kita jual. Banyak buah puluhannya di atas non. Ada 1 biji.
Puluh ada. Oh, panas matahari. Ya apa? Ah? Ni? Ni tolo. Oh, pebuah. Habis di sangat. Dah kurang dah buah dah. Banyaklah kena sangak. Buah dah tapi banyak kena sangak. Oh, ada mangga pun dah kena sangak juga. Sebenarnya mangga banyak. Tu rupanya di dinding baru. Rumah lebih 40 tahun. Tahun 1982 didiri. Tiang masih kukuh. Masih kuat teguh. Tiang masih berubah. Atap berubah. Atap zinc cap gajah. Cap gajah tahun 82. Cap gajah tuan saya ni. Cukup tahan. Belum pernah ditukar. Hampir 40 tahun. Okey. Semua kerkas tu kayu belian, cengai, meranti, empenit. Ini buah mempelam tadi. Baru dah ambil buah. Dia rebah tapi masih berbuah. Tapi sayanglah. Dah ada disangak orang juga. Yang ini dan layu-layu itu bekas penyangak semua. Sayang. Okey. Ini pulur benih bawa dari Kapit Keliak. Nah, tu rumah pusaka masih berdiri kukuh. Rumah pusaka masih berdiri kukuh. Sinilah tempat zaman remaja dulu. Lagi umur 17 tahun, 18 tahun. Masa rumah tu didirikan. Masih kukuh sehingga sekarang. Inilah mangga sejarah lama. Ini mangga sejarah lama. Benih dari Kabuang. Tahun 1982. Tapi buah banyak di sangat. Tapi buah macam ni buah tak? Banyak disangak. Kita pun sedang ibun. Orang ambil buah. Tentang ibun. Dah yakin lagi. Udah bersih pun sayang. Buah dia ambil. Sedagi Ya tu. dah bersih. Tu buah gogam. Buah pedada. Buah pedada gogam. Dah nampak buah dia. Itu dia. Dia macam buah pedada. Tapi dia ada beza sikit. Sebab buah gogam. Pedada gogam. Memang ditanam untuk makan buah. Dia. Macam buah pedada. Okey. Namanya gogam. Ini pokok dia. Itu dia buah dia. Nampak buah dia. Ada 2 biji sana. Itu buah pedada. Buah gogam. Okey. Ini mempelam tadi. Teman-teman, sekarang kita nak memetik buah kelapa. Buah nyiau. Buah nyiau. Kita akan memetik buah kelapa, buah nyiau. Ini pun mempelam juga. Ini sudah berbuah. Sudah saya juluk dulu. Itu mempelam. Sekarang kita pergi menjolok buah kelapa. Banyak kelapa di sini. Okey. Stay tune. Itu dia Abang Elias tengah menjolok buah kelapa. Juluk-juluk. Sudah berbarang tak? Telur ngabah lah. Ini pun sama. Okey. Oh, saya nak ngabas ni dulu. Benuang kena. Abah lo, benuang kena lo. Sini banyak buah kelapa. Itu lebat Nyor Gading Puncak Maligai. Nyor Gading lah, Nyor Gading Puncak Maligai. Ditanam sekitar tahun awal 90-an. Kita coba ngabas ya teman-teman. Hari-hari makan nyawa. Hari-hari makan nyawa. Muda lo. Muda? Ambilnya tua lagi. Muda? Dah ya nak. Masuk. Oh, ini teman-teman.
air kelapa muda, Nyor Gading Puncak Maligai. Oke, teman-teman. Ini ya. Ini rasol lah. Hah? Rasol. So dulu lah. Oke. Stay tune. Ini tukang belah kelapa wangi. Oke. Pelakon alias Kongo, tukang belah kelapa wangi. Ini kelapa pandan lah. Kelapa pandan. Ini buah pulur tadi. Balik ini ada sayur buah pulur. Ya bagusnya. Ngeribu kulitnya. Aduh. Kalau di Tanjung Batu Bintulu berapa? Saya itu? tidak bau, tidak wangi. Kalau di Tanjung Batu Bintulu hari itu RM4 ke RM5. Bau dia. Kok wangi bau dia? Kuat wangi. Cuma Bau pandan. Oke, saya duduk minum dulu. Hidup di kampung. Kita minum air kelapa muda. Kuat sedap. Air kelapa muda. Apa itu? Fresh dari ladang. Duduk di tangga kayu. Tuh kata orang tangga kayu penit. Ini pun sama. Ada 40 tahun sudah. Dibuat oleh bapak dulu. Bapak Gah. Bapak Serah. Hilang dahaga. Biasa minum air kelapa dalam tin. Yang ini fresh, original. Ada lagi? Coba belah lagi. Ya nyium apa tak? Apa wangi? Pandan. Gading tak si benar? Coba wangi. Kelapa wangi. Oke, stay tune.